Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah khusus Puan Aizan Zuliano binti Mamat serta rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Saya akan membentangkan tugasan bagi kursus PIMK 3263, Pengajian Kurikulum dan Pentadsiran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Tajuk pembentangan saya yang saya pilih ialah isu kurikulum dan PBD dalam pendidikan Islam. Cabaran Revolusi Industri 4.0 ataupun IR 4.0. Baiklah, sebelum saya meneruskan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya ialah Nurul Nadia binti Muhammad Nur daripada Unit B9 Major Pendidikan Islam, kelas Pendidikan Islam yang kedua. Nombor angka giliran saya ialah 2025 2524 40245. Baiklah, tanpa meninggalkan masa lagi, saya akan mulakan pembentangan dengan slide yang pertama. Saya akan mulakan slide yang pertama dengan pengenalan berkenaan dengan Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 bukan sekadar perubahan teknologi semata-mata, tapi merupakan satu perubahan besar dalam gaya hidup manusia. Perubahan ini melibatkan penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, Internet of Things, data besar serta automasi yang semakin berkembang pesat dalam kehidupan seharian. Teknologi ini bukan sahaja mempengaruhi sektor industri tetapi turut memberi kesan kepada bidang pendidikan pada masa kini. Dalam konteks pendidikan, perubahan ini telah mengubah cara murid belajar dan juga cara guru mengajar. Murid masa kini lebih terdedah kepada teknologi seperti telefon pintar, tablet dan internet sejak usia yang sangat muda lagi. Sebagai contoh, murid kini boleh mendapatkan maklumat dengan hanya menggunakan telefon pintar atau kita lebih sering dengar di hujung jari. Mereka juga lebih tertarik kepada pembelajaran berbentuk video, animasi dan permainan berbanding dengan kaedah pembelajaran secara tradisional seperti membaca buku teks. Namun begitu, dalam pendidikan Islam, cabaran utama bukan sekadar menggunakan teknologi, tapi bagaimana untuk mengekalkan roh pendidikan Islam iaitu pembentukan adab dan akhlak murid. Pendidikan Islam bukan sahaja menekankan aspek kognitif atau pengetahuan semata-mata, tapi juga dia menekankan serta menitikberatkan aspek sasiah dan kerohanian. Oleh itu, muncullah satu konsep yang dikenali sebagai Digital Literacy in Islam. Konsep ini merujuk kepada keupayaan murid menggunakan teknologi dengan melandaskan nilai-nilai Islam. Ini bermaksud murid bukan sahaja perlu celik teknologi tetapi juga perlu memahami adab dalam menggunakan teknologi. Sebagai contoh, murid perlu diajar tentang adab berkomunikasi dengan berhemah dalam media sosial, kepentingan menjaga maruah diri serta tidak menyebarkan sebarang berita palsu. Selain itu, dalam era IR 4.0 ini juga pendidikan perlu menyeimbangkan antara high tech dan high touch. High tech merujuk kepada penggunaan teknologi yang canggih dalam pengajaran dan pembelajaran, manakala high touch merujuk kepada sentuhan nilai kemanusiaan seperti akhlak, adab dan kerohanian dalam diri murid. Jika teknologi digunakan tanpa nilai Islam, maka pendidikan akan menjadi kosong tanpa pembentukan sasiah murid. Oleh itu, keseimbangan antara teknologi dan nilai Islam sangat penting dalam pendidikan Islam bagi melahirkan murid yang seimbang dari segi ilmu dan akhlak. Seterusnya, kita masuk kepada isu-isu dalam kurikulum pendidikan Islam. Isu yang pertama adalah isu berkenaan dengan evolusi pedagogi. Ia merupakan salah satu cabaran utama dalam era IR 4.0 kerana terdapat jurang digital antara guru dan murid yang dikenali sebagai digital divide. Jurang ini berlaku apabila terdapat perbezaan tahap penguasaan teknologi antara guru dan murid. Seperti yang kita sedia maklum bahawa sebahagian guru mungkin masih menggunakan kaedah tradisional seperti ceramah dan membaca buku teks. Kaedah ini masih relevan tapi mungkin kurang menarik bagi murid generasi masa kini yang mana mereka membesar dengan teknologi di sekeliling mereka.
Murid generasi kini dikenali sebagai digital natives, iaitu generasi yang lahir dalam dunia digital. Mereka telah terbiasa dengan menggunakan teknologi sejak kecil lagi. Oleh itu, mereka lebih tertarik kepada pembelajaran berbentuk visual, interaktif dan pantas. Sebagai contoh, murid lebih mudah memahami pelajaran melalui video animasi berbanding penerangan secara lisan semata-mata. Mereka juga lebih berminat dengan aktiviti pembelajaran yang melibatkan permainan, yang melibatkan pergerakan atau kuis dalam talian. Jika kurikulum pendidikan Islam masih bersifat statik dan kurang interaktif, murid mungkin akan hilang minat terhadap pembelajaran tersebut. Oleh itu, guru perlu mengubah cara pendekatan dan cara pengajaran beliau agar selari dengan perkembangan teknologi pada dunia masa kini. Di sinilah pentingnya konsep TPA-CK, iaitu gabungan antara pengetahuan teknologi, pedagogi dan kandungan. Konsep ini menekankan bahawa guru perlu menguasai 3 aspek utama iaitu ilmu kandungan, kaedah pengajaran dan penggunaan teknologi. Teknologi semakin penting bagi dunia masa kini. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan video interaktif untuk mengajar sirah Nabi agar murid dapat memahami kisah tersebut dengan lebih menarik. Selain itu, guru juga boleh menggunakan aplikasi kuis dalam talian seperti Kahoot, Wordwall atau Quizizz untuk mengukuhkan kefahaman murid serta menarik minat mereka terhadap pembelajaran tersebut. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan murid tetapi meningkatkan minat murid serta motivasi mereka, tapi ia juga membantu memahami pelajaran dengan lebih berkesan dan bermakna. Oleh itu, evolusi pedagogi dalam pendidikan Islam sangat penting bagi menghadapi cabaran revolusi industri 4.0. Baiklah, isu yang kedua adalah ketelusan integriti akademik. Baiklah, dalam era ini, murid kini boleh mendapatkan pelbagai maklumat dengan mudah melalui internet. Mereka hanya perlu menggunakan dan mengakses telefon pintar untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan. Selain itu, menggunakan teknologi seperti generative AI juga semakin meluas dalam kalangan murid. Tidak itu sahaja, ia juga telah tersebar luas di serata dunia. Kemudahan ini sebenarnya membantu proses pembelajaran. Namun, pada masa yang sama, ia juga menimbulkan cabaran kepada guru. Hal ini kerana guru menghadapi kesukaran untuk menentukan sama ada hasil kerja murid adalah hasil kefahaman sendiri ataupun sekadar menyalin maklumat daripada internet tanpa memahami isi kandungan tersebut. Sebagai contoh, apabila guru memberikan tugasan berbentuk penulisan akademik atau latihan dalam talian, terdapat kemungkinan murid hanya menyalin jawapan daripada internet ataupun kita panggil dia copy-paste. Mereka menggunakan teknologi AI tanpa memahami isi pelajaran tersebut. Ini menyebabkan guru sukar melihat dan menilai tahap penguasaan sebenar murid tersebut tanpa bantuan Artificial Intelligence iaitu AI. Dalam perspektif Islam, integriti dalam menuntut ilmu sangat penting. Islam menekankan bahawa ilmu yang diperoleh secara jujur akan membawa keberkatan dan manfaat kepada kehidupan kita. Sebaliknya, ilmu yang diperoleh secara tidak jujur tidak akan memberi kesan positif kepada pembentukan sasian murid. Oleh itu, guru perlu mengubah pendekatan pentaksiran daripada hanya menilai hasil kerja kepada menilai proses pembelajaran murid. Ini bermaksud guru perlu melihat bagaimana murid memperoleh ilmu tersebut, bukan sekadar melihat jawapan akhir. Buktinya, guru boleh meminta murid membuat pembentangan secara lisan di depan kelas bagi menjelaskan kefahaman mereka terhadap sesuatu topik yang telah diberikan daripada guru. Yang diberikan oleh guru. Melalui pembentangan ini, guru dapat melihat sama ada murid benar-benar memahami pelajaran atau sekadar menghafal maklumat. Selain itu,
Guru juga boleh menggunakan kaedah pembincangan kumpulan. Jadi, murid boleh berbincang dan berkongsi idea serta pendapat dengan rakan-rakan mereka. Kaedah ini membantu guru menilai penglibatan murid serta tahap kefahaman mereka secara lebih menyeluruh dengan perkongsian ilmu dan perkembangan idea daripada rakan-rakan yang lain. Guru juga boleh meminta murid membuat refleksi pembelajaran. Jadi, murid boleh menulis atau menyatakan apa yang boleh mereka pelajari, apa yang telah mereka pelajari serta perkara yang masih kurang difahami untuk rujukan guru bagi proses penambahbaikan pada masa akan datang. Kaedah ini membantu guru memahami tahap penguasaan murid dengan lebih tepat. Jadi, dengan menggunakan pendekatan ini, guru dapat memastikan pentadbiran lebih telus, adil dan berkesan. Selain itu, pendekatan ini juga membentuk sikap jujur dan bertanggungjawab dalam kalangan murid selaras dengan nilai-nilai Islam. Seterusnya, isu yang ketiga adalah cabaran moral dan akhlak digital. Seperti yang kita sedia maklum, perkembangan teknologi digital telah memberi banyak kemudahan dalam kehidupan seharian. Namun begitu, perkembangan ini juga membawa cabaran yang besar, khususnya dalam pembentukan akhlak murid. Jadi, dalam era IR 4.0 ini, murid kini telah terdedah kepada pelbagai maklumat melalui internet tanpa sepadan dan batasan. Mereka boleh mengakses media sosial, video, permainan dalam talian, dan pelbagai platform digital dengan mudah dan pantas. Walau bagaimanapun, tidak semua maklumat yang diperolehi adalah sesuai dan betul serta memberi manfaat kepada perkembangan murid. Sebagai contoh, murid terdedah kepada budaya hedonisme seperti hiburan yang melampau, gaya hidup yang terlampau bebas, dan kandungan yang tidak selari dengan nilai Islam. Setelah itu, murid juga terdedah kepada penyebaran fitnah dan berita palsu di media sosial yang boleh mempengaruhi pemikiran mereka yang masih muda. Tambahan pula, penggunaan gadget secara berlebihan juga menyebabkan murid ketagihan teknologi dan sukar untuk berpisah dengan teknologi. Jadi, keadaan ini boleh menjejaskan perkembangan sosial murid kerana mereka lebih cenderung berinteraksi secara maya berbanding dengan bersemuka, dan mereka juga cenderung untuk terperap di dalam bilik saja dan tidak mahu bersosial dan berinteraksi dengan rakan yang lain. Ini secara langsung memberi kesan kepada pemburukan akhlak dan sasiah murid. Fenomena ini dikenali sebagai cyberkhuluk atau akhlak cyber. Cyberkhuluk merujuk kepada tingkah laku murid ketika menggunakan teknologi digital. Jika tidak dibimbing dengan baik dan dipantau, murid mungkin menggunakan teknologi secara tidak beretika dan berkhemah, seperti menyebarkan berita palsu, meninggalkan komen negatif atau membuli rakan di media sosial. Oleh itu, kurikulum pendidikan Islam perlu diperkukuhkan dengan memasukkan elemen fiqh contemporary atau fiqh media sosial. Fiqh ini memberi panduan kepada murid tentang cara menggunakan teknologi berdasarkan prinsip Islam. Sebagai contoh, murid perlu diajar tentang adab komunikasi di media sosial, iaitu larangan dalam menyebarkan fitnah serta kepentingan menjaga maruah diri dan orang lain dalam dunia digital agar tidak memalukan maruah orang lain ataupun diri sendiri. Selain itu, murid juga perlu didedahkan dengan konsep tabayun digital yang mana konsep tabayun ini bermaksud menyemak kesahihan sesuatu maklumat terlebih dahulu sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Konsep ini sangat penting dalam era digital kerana maklumat boleh tersebar dengan cepat walaupun belum disahkan. Sebagai contoh, apabila murid menerima sesuatu berita atau maklumat di media sosial, mereka perlu menyemak terlebih dahulu sumber maklumat tersebut sebelum berkongsi untuk memastikan sama ada maklumat tersebut adalah sahih ataupun tidak. Ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan kepentingan menjaga adab dalam komunikasi. Baiklah, yang seterusnya adalah cadangan penyelesaian bagi ketiga-tiga isu tersebut. Cadangan penyelesaian ada dua.
Cara dengan penyelesaian yang pertama adalah integrasi, gamifikasi dan edutainment. Gamifikasi merujuk kepada penggunaan elemen permainan dalam pembelajaran seperti adanya pemakahan, rencana, tahap atau cabaran. Pendekatan ini dapat meningkatkan minat murid kerana pembelajaran menjadi lebih menyeronokkan dan interaktif. Murid juga akan lebih bermotivasi untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran dan murid tidak akan menjadi pasif. Sebagai contoh dan bukti yang boleh kita lihat, dalam pendidikan Islam, guru boleh menggunakan aplikasi kuis seperti Quizizz atau WordWall dan lain-lain bagi menguji kefahaman mereka tentang tajuk dalam pendidikan Islam seperti ibadah, akidah, sirah, hadis dan sebagainya. Apabila murid terlibat dalam aktiviti seperti ini, mereka bukan sahaja belajar tetapi juga menikmati proses pembelajaran tersebut. Selain itu, penggunaan teknologi seperti virtual reality atau VR juga boleh digunakan dalam pengajaran pendidikan Islam. Contohnya, guru boleh menggunakan simulasi VR bagi menunjukkan suasana ibadah haji kepada murid dengan cara yang lebih berkesan. Jadi, dengan cara VR ini, murid dapat melihat keadaan sebenar di Mekah seperti tawaf di Kaabah, sa'i antara Safa dan Marwah serta melontar jamrah. Ini membantu murid memahami konsep ibadah haji dengan lebih jelas berbanding hanya melihat gambar dalam buku teks yang mana sukar untuk mengkaitkan dengan diri mereka kerana tiada pengalaman. Selain itu, teknologi augmented reality atau kita panggil dia AR juga boleh digunakan dalam pembelajaran huruf hijaiyah atau tajwid. Tamsilnya, apabila murid mengimbaskan huruf menggunakan telefon pintar atau tablet, mereka boleh melihat animasi huruf tersebut dan mendengar cara sebutannya. Kaedah ini menjadikan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Pendekatan ini selaras dengan model SAMR, iaitu Substitution, Augmentation, Modification dan Redefinition. Model ini menjelaskan bahawa teknologi ini bukan sahaja menggantikan kaedah tradisional, tapi juga mampu mengubah pengalaman pembelajaran secara lebih mendalam dan berkesan. Sebagai contoh, jika dahulu guru hanya menggunakan buku teks sahaja ketika mengajar, kini teknologi membolehkan murid mengalami pembelajaran secara interaktif dan realistik. Oleh itu, integrasi, gamifikasi dan edutainment dapat membantu meningkatkan keberkesanan kurikulum pendidikan Islam dalam era IR 4.0 dengan penyelesaian yang tak dan berasaskan prestasi. Ini adalah bukan video contoh daripada seorang pelajar membacakan ayat suci Al-Quran bagi membolehkan gurunya menilai kebolehan dia. Jadi, kita sambung kepada pentadsiran autentik ini. Pentadsiran autentik ini merujuk kepada pentadsiran yang menilai kebolehan sebenar murid dalam situasi sebenar. Pendekatan ini lebih sesuai dalam era IR 4.0 kerana ia menilai kemahiran murid secara secara holistik dan bukan hanya bergantung kepada peperiksaan bertulis sahaja. Bukti adalah guru boleh meminta murid merakamkan video bacaan Al-Quran bagi menilai kemahiran tilawah murid. Jadi, melalui rakaman video itu, guru dapat menilai, memahati sebutan tajwid dan kelancaran bacaan murid tersebut dengan lebih tepat dan betul. Seterusnya, guru juga boleh meminta murid merakamkan video amali solat. Murid boleh menunjukkan cara melakukan solat dengan betul dan guru boleh menilai berdasarkan aspek pergerakan, bacaan dan tertib solat sama ada menepati kehendak syarak atau tidak. Di samping itu, murid juga boleh menjalankan projek dakwah digital. Contohnya, murid boleh menghasilkan poster digital tentang akhlak Islam atau video pendek berkaitan dengan kepentingan menjaga adab dalam media sosial. Pendekatan ini dikenali sebagai alternative assessment, iaitu pendekatan alternatif yang lebih fleksibel dan pelbagai.
Kaedah ini juga membolehkan guru membuat pertimbangan profesional berdasarkan dengan pelbagai evidens iaitu bukti seperti video, hasil projek dan pembentangan murid. Jadi, tiadalah timbulnya istilah pilih kasih ataupun ketidakadilan di situ. Pendekatan ini bukan sahaja membantu guru menilai murid dengan lebih menyeluruh, tetapi juga membantu murid mengembangkan kemahiran komunikasi, kreativiti dan pemikiran kritis mereka. Oleh itu, pentadsiran autentik yang asli yang mana sangat sesuai dilaksanakan dalam pendidikan Islam bagi menghadapi cabaran revolusi industri 4.0. Seterusnya adalah analisis pola, trend dan data. Dalam era revolusi industri 4.0, penggunaan data menjadi sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Oleh itu, guru perlu mahir dalam menggunakan data pentadsiran, mahir dalam membaca data pentadsiran bilik darjah atau PBD yang membuatkan keputusan jadi lebih tepat. Data PBD boleh disimpan secara digital menggunakan platform seperti Google Sheets, Word, PDF dan lain-lain. Ataupun sistem pengurusan data sekolah. Melalui data ini, guru dapat melihat pola pencapaian murid secara lebih sistematik dan tepat. Tamsilnya, guru boleh mengenal pasti murid yang lemah dalam bacaan Al-Quran ataupun hafazan. Jika majoriti murid lemah dalam satu kemahiran tersebut, ini menunjukkan bahawa guru perlu membuat penambahbaikan, membuat perubahan dalam kaedah pengajaran beliau agar menjadikan murid memahami dan mahir dalam sesuatu kemahiran tertentu. Selain itu, guru juga boleh mengenal pasti murid yang memerlukan intervensi awal. Contohnya, jika terdapat murid yang masih lemah dan tilawah, guru boleh mengadakan kelas tambahan atau menyediakan bahan pembelajaran digital untuk murid tersebut agar murid itu tidak ditinggalkan di belakang. Dan perlu memastikan murid tersebut seiring dengan murid-murid pintar yang lain. Pendekatan ini dikenali sebagai data-driven decision making, iaitu membuat keputusan berdasarkan data bukan secara melulu. Guru bukan lagi membuat keputusan berdasarkan andaian semata-mata atau bayangan, tetapi berdasarkan maklumat yang tepat. Oleh itu, pendekatan ini membantu murid meningkatkan keberkesanan pengajaran dan memastikan bahawa semua murid mendapat peluang pembelajaran yang sama rata dan adil. Seterusnya, kita telah capai kepada penutup. Sebagai kesimpulan, dalam revolusi industri 4.0 ini, revolusi ini bukanlah merupakan satu ancaman kepada pendidikan Islam maupun dalam dunia pendidikan, tetapi merupakan satu peluang untuk meningkatkan lagi kualiti pendidikan di Malaysia menjadi lebih mantap, lebih berkesan dan lebih canggih. Teknologi boleh dijadikan sebagai alat atau wasilah untuk menyampaikan ilmu dengan lebih berkesan. Namun begitu, nilai akhlak dan adab tetap perlu menjadi keutamaan yang nombor satu dalam pendidikan Islam. Kerana tidak guna jika seseorang murid itu mempunyai ilmu yang tinggi tetapi dalam adabnya terhadap guru ataupun orang lain kosong. Sesungguhnya adab lebih penting daripada ilmu. Pendidikan Islam perlu bergerak seiring dengan perkembangan teknologi pada zaman tersebut bagi melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, jasmani, emosi dan rohani. Justru agar tidak ketinggalan zaman dan sentiasa
bergerak dengan dunia semasa. Baiklah, sebagai penutup, saya ingin memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11 yang bermaksud Allah akan meninggikan darjat orang-orang yang beriman dalam kalangan kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Ayat ini menunjukkan bahawa ilmu dan iman perlu berjalan seiring dan sekali bagi melahirkan generasi yang cemerlang dunia dan akhirat dengan akhlak yang terpuji seperti Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, pendidikan Islam dalam era IR 4.0 ini perlu memainkan peranan penting dalam melahirkan generasi yang bukan sahaja celik teknologi tetapi juga mempunyai akhlak yang mulia. Baiklah, nampaknya itu sahaja untuk pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan oleh pihak yang mendengar. Semoga ilmu yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.